Hari ni kita ke Stadium Ceras untuk game Liga Malaysia tapi peringkat antarabangsa. Aku dah tengok KL lawan tim daripada Singapura, di Indonesia, daripada Vietnam, Uzbek, India. Semua ni first time nak tengok. KL lawan tim daripada Brunei di PMM. So aku tak dapat nak pergi Brunei dulu, tapi hopefully by next year dapatlah tengok KL main kat Brunei. So macam last video aku buat, ada bazar. So itulah dia, bazar. So kalau korang datang Ceras atau duduk Ceras, korang pergi bazar ni lah. Tak rasa ada fan Brunei yang datang. Bulan puasa main game pukul 10 dan hari ni hari Ahad, esok Isnin. So aku tak rasa ada fan baru Brunei unless dia orang memang tinggal dekat KL, mungkin daripada embassy ke apa. Dan aku tak expect kehadiran malam ni ramai lah sebab orang Brunei dan bulan puasa. Cuma bertemu Brunei sekarang agak scary lah, sebab dia orang macam dah improve compared to first half of the season. So kita tengok aja, sebab KL pun kena ingat yang kita nak masih mencuba untuk dapatkan slot Asia tu. So jom. Ada lagi satu petanda tak ramai bila tak ada barrier kat sini. Sebab biasa ada barrier untuk asingkan fan home dan fan away dekat belah Bitu ni. Kawan. Baru masa 10 minit. Sapawi 2. Header. Gol lebih kurang juga. Cuma kali ni Paulo yang assist. Dan kosong by nombor sel. Record now and then put it to me. Thank you. Okay. Sangat bang. Minit 26 bang. Abang sangat meraihkan kejayaan. Bravo. Allah. What a goal lah Paulo. Bagi bola kat kaki kan. Dan Paulo pula skor. Gila lawa gol tu. Si Major Gomez ambil, tolak kat Pawi tolak dekat Victor let go, dapat kat Paulo pun skor. Gila lawa. Chef's kiss ni gol. Now 3-0, Sapawi dah 2, Paulo 2. So aku Paulo 1. Aku terbayang kalau Paulo skor 2 lagi 1 jadi 2, hujung-hujung dapat penalti. Siapa akan ambil? Yeah! Random tu. Itu dia 4-0 menang Brunei.